Amazon Kampung Beng, Lenggong Perak, atau dikenali sebagai Port Healing Kebangsaan, atau mungkin anda lebih cenderung mengenali Tasik Raban, iaitu tasik yang bersebelahan dengannya. Kami mulakan perjalanan kami dari Gerik Perak, yang mengambil masa sekitar 1 jam untuk tiba di perkarangan mini Amazon tersebut. Pemandangan di sepanjang perjalanan kami untuk ke sini amatlah menakjubkan, dengan dihiasi Gunung Ganang Banjaran Titiwangsa, dan sisi jalan dipenuhi rumah-rumah Melayu lama yang masih lagi gagah berdiri hingga saat kini. Setibanya kami di sini, kami disajikan dengan pemandangan tasik Kampung Beng yang begitu tenang sekali. Subhanallah. Yo. Suasana. Kecek. Hai guys, sekarang kita ada di Lenggong. Watching. Sebab akhirnya air kita dia ambil air tu dah. Air bekas tu suka ambil dah kali. Santai kawan. Hey. Pokai. Itu ekor semua ada 3 bilik, ada bilik air. Yang ni berapa 1,5 yang ni? Jadi 1,5. 1,5 Ada makan malam, makan pagi dia ambil RM20. Yang ni kipas je lah. Kipas. Tapi sini sejuk. Yalah dah. Orang sejuk Nak ekor yang tu lah, mahal Ya. lah tu. Ya. Ini Okey, besar, 2 bilik, 2 Okey, orang kok. tamu, ada Ya. 2 bilik ekor semua. Bagus, Ada 3 bilik bagus. ekor semua. Bilik air 4, bilik air ada 4. Yang tu rumah orang lain lah. Ini rumah kakak saya. Ni, Saya saya ada semua, makan minum semua kat sini lah. Alright. Biasa kalau tidur macam ni check in. Malam bagi makan malam dan esok pagi sarapan. Kita ambil RM20 je setiap kepala. Dah tengok package ni. Ni okey juga ni sini. Ni muat apa orang atas ni? Ni kalau ikutkan bulan bagi 7 silang swing. Banyak juga. Banyak macam saya kampung lah. Ya. Bilik ada 2. Kalau mari ramai-ramai boleh. Katil pun swing. Ya. 2. Itu kalau ikutkan boleh je kita stay tidur kampung kan. Tapi Yalah. sebab aku tak nak ke ramai-ramai dah 10 orang tu. Ya. Tapi korang macam sarding pula orang kata kan. Kita tak nak lah macam nak bagi lambat orang banyak-banyak sangat. Tapi kalau orang jenis tak kisah, tak apa. Tak apa letak lah. Tapi untuk aku promo aku cakap 10 lah. Tadi tu je. Okey, dua dia bagi balancing. Okey, teman mak seorang duduk situ. Dua. Tapi nak kena ada susunan ni dah baru dia boleh. Tapi saya nak langkah. Soalnya ambil baju tak pakai clean kau saya. Tak ada, tengok badan besar ni. Takut badan kecil lebih sangat. Tak apa. Rasa-rasa ni buka. Beritahu nak gambar beritahu. Kita akan bagi kita putih ni Pak ni. Okey. Boleh menyandar ni, boleh menyandar. Boleh. Nanti yang adik ni pun menyandar kat sini baru. Baru nampak balance. Tidak sekarang sikit. Okey, pertama kali ni kami ni pun sama. Okey, nanti kita akan menyusul sampai Tasik Raban tu. Sekarang ni dia orang tengah buat event apa? Limerick dia sesi preview. Tak ada mak pun. Tak ada orang lagi. Kau hari ni Petang ni hari Jumaat, dia besok start. Hari Minggu. Jangan kira orang ramai. Aku nasib baik lah kira ni. Ya. So, itu memang Ya, tidak kena booking Dia kena booking sebab slot. saya bukan walk in. Dia ni kira dia telah dapat. Ya. Ya. Dia kena dia berbulan-bulan dengan saya. Ya, rasanya. Hari Jumaat hari biasa ni kurang lah. Dia slot dia.
masih 80% menggunakan bot lagi. Bagi sekolah. Ya. Sekolah. Sebab patut lagi tu. Tak ada jalan darat. Yang kau tengok yang tengok nak buat jalan tu, nanti hangpa nak balik Pantai Timur, balik utara, dia tembus jalan tu ke Sungai Siput. Kalau menora je hangpa dekat nak balik ke Kelantan, nanti boleh keluar tu sini dah. Dia ada buat jalan alternatif. Menora kan kena je raya apa kan. Habis tu ada jalan ni keluar sampai kat situ tembus dia. Jadi dari kalau menora je hangpa keluar dekat Sungai Siput, Pedal Lasah nama dia. Dekat Sungai Siput sana, jalan tu akan link kat sini. Itu highway baru nak buat tu. Kalau aku tanya ni, Nah, aloe vera pandai. Ni, label ni orang jawab ni. Aku saya korang sama. Okey, mengkuang. Diwatakan dalam jumpa tumbuhan akuatik yang termadu. Maknanya sejak datuk ratus tahun dulu, sejak datuk nenek kita. Apa sakit pun masih pun tak ada choice. Tak ada pilihan lah. Ni, masih lagi 100% guna tu. Masih. Kita akan menyusul sikit. Sini tak ada bot tambang. Sendiri punya bot. Ibarat macam motor basikal. Macam basikal. Macam motor basikal lah. Kita beli, kita ada. Tidak, dia tak bergerak. Nampak ni. Diorang pergi mana tak tahu ni. Bukan mumpah. Ni orang kampung. Saya je buat orang Melancong. Dia orang ni biasa je. Kita kena cerita. Kalau ada, kita tak ada. Apa tak payah. Main-main air. Dia kata, oh jangan duduk situ nanti buaya. Tak ada, kita tak ada. Jadi kami sini masih lagi cakap aku nak ke mana dah. Sini masih ada dialek lagi. Kita suku zakat dulu datuk nenek kita orang petani. Beng ni pun nama daripada orang petani dulu. Tok Beng nama dia. Ni ada petasi tu, bot lain. Wah. Oh, ini. Oh, pok heli kebangsaan.
Kenapa kau? Kenapa stand dekat?